Dalam sejarah, ada tokoh yang dikenang kerana kebijaksanaan dan kemuliaan. Ada pula yang diingati kerana kekejaman dan kemusnahan. Namun, jarang sekali kedua-dua sisi ini bertembung di dalam satu insan. Timur Leste atau Tamerlane, sebagaimana dikenali dunia barat, adalah salah satu contoh terbaik paradok apabila kedua-dua sisi ini bergabung. Seorang penakluk yang telah menyebabkan kematian 10 hingga 17 juta jiwa sepanjang zaman penaklukannya. Angka tersebut secara kasar kira-kira 5% keseluruhan populasi manusia pada zaman tersebut. Tangan yang memegang pedang untuk menakluk juga adalah tangan yang sama membina masjid, madrasah dan bangunan-bangunan indah di Samarkand. Juga seorang pencinta ilmu dan amat menjunjung tinggi golongan ulama dan cendekiawan. Dari timur hingga barat, namanya diseru dengan nada yang berbeza. Di kota yang ditakluki, dia digelar penyembelih tanpa belas kasihan. Tetapi di tanah airnya, dia disanjung sebagai seorang raja yang memuliakan ilmu dan seni. Timur Leste adalah bayangan antara kehancuran dan peradaban, antara kekejaman perang dan keindahan tamadun.